Hari ni kita nak buat tembikai blender. Air tembikai blend. Kita ambil fresh dekat sini. Saiz sedang ni okey ni. Okey, jom. Kita nak suruh Acik blend. Okey? Boleh Cik? Blend Boleh. Nak sedap-sedap. Sekarang ni kita nak buat air jus tembikai dalam ni sebiji. Kita minum terus nanti. Minum terus? Minum terus? Minum terus waktu berbuka puasa. Ingat terus boleh minum. Okay, so sekarang ni kita blend dalam ni. Dan lepas blend kita akan minum minum sewaktu berbuka puasa. Kita letak air sikit bagi dia sejuk. Original tanpa gula. Ni air batu saja. So inilah kejadian dia lepas kita blend. Ni air dia. Lepas tu kalau korang lepas-lepas makan nak makan tembikai yang buat pencuci mulut terus